Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan beberapa cerita dan memang ceritanya menarik-menarik untuk Abang sampaikan. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Pada yang dengar cerita Abang, kalau ada dalam keadaan tak sihat, kita doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala dan semoga kita semua dijauhi daripada sihir dan hasad dengki. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan sampaikan beberapa pengalaman menarik. Abang mulakan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin. Cerita kali ini disampaikan oleh Adi, berlaku pada tahun 2002 pada waktu tu. Ini kisah ayah dia. Jadi di akhir cerita nanti kita sama-sama buat sesuatu untuk si ayah Adi. Okey. Permulaan ceritanya, mereka ni hidup dalam satu keluarga yang aman bahagia. Adi adalah anak sulung daripada satu keluarga yang mempunyai 4 orang adik-beradik. Ayah dia bekerja sebagai seorang penjual kereta. Mak dia adalah seorang suri rumah. Jadi pada awal tu semuanya baik-baik aja. Cumanya, mereka sekeluarga ni dihantar untuk sekolah petang, iaitu sekolah agama selepas habis sekolah kebangsaan. Sebab kata ayah, dia daripada kecil memang tak dapat didikan agama yang baik. Tapi dia nak anak-anak dia semua dapat didikan agama. Kalau satu hari nanti dia meninggal, anak-anak boleh tolong, doa-doakan. Jadi niat ayah dia seorang yang baik lah. Nak dijadikan cerita, hujan sampai, panas sampai ke petang, hujan di tengah hari. Ini cerita hujannya. Jadi pada waktu tu, tiba-tiba ayah dia terpaksa berhenti kerja. Kerana tempat jual kereta tu tiba-tiba ditutup. Dan ayah tak dapat peluang untuk dipindahkan ke kedai kereta yang lain. Jadi dengan kata lain, pada waktu tu mereka ni putus rezeki. Bukan putus rezeki, putus gaji. Jadi dengan kata lain, ayah dia terpaksa lah cari kerja-kerja yang sampingan-sampingan untuk membantu keluarga. Jadi untuk meneruskan kehidupan keluarga. Satu hari, si ayah ni berjumpa dengan seorang kawan. Kawan dia adalah seorang peniaga yang pada waktu tu memang terkenal. Kalau abang sebut nama, mungkin ada di antara kita yang kenal siapakah dia. Tapi sebab itu abang kata lebih baik abang tak nak beritahu nama kat mana lokasi ceritanya, kerana orang ni masih lagi hidup. Okey, watak yang ni. Jadi pada waktu tu dia berkenalan dengan lelaki ni. Lelaki ni sebenarnya kawan lama dia. Dan lelaki ni memang sangat sukses dalam perniagaan dia. Perniagaan yang berkaitan dengan customer. Bila si ayah ni jumpa dengan kawan lama, diceritakanlah masalah ekonominya. Mula-mula puncanya jumpa sebab nak pinjam duit. Biasalah kita dalam keadaan yang sesak kan, kita carilah kawan-kawan yang dah berjaya. Bukanlah untuk meraih simpati, tapi untuk meneruskan kehidupan untuk keluarga ni. Jumpa dengan kawan, tujuan nak pinjam duit. Tapi kawan tu bagi satu penyelesaian lain. Dia kata, apa kata engkau join aku? Aku ada satu perniagaan yang memang boleh membuat untung. Tidak perlu modal yang besar, tapi kalau dapat jumpa customer, nanti akan dapat pulangan yang besar. Dengan kata lain, si ayah ni perlu cari customer. Dan customer tu akan masuk dalam perniagaan itu. Dan ayah ni akan diberikan komisen. Cuma perniagaan ni masih lagi baru di dalam Malaysia. Dan dia punya komisen agak tinggi juga di waktu itu, 2002. Okey. Jadi si ayah ni pun terpikatlah dengan tawaran si kawan ni tadi sebagai satu jalan keluar untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi si ayah ni pun apa lagi? Berusaha keraslah untuk mendapatkan customer setiap hari, pergi pagi, balik malam. Dan bila malam pula diadakan meeting dekat kedai-kedai makan, dekat rumah-rumah untuk ahli-ahli perniagaan ni supaya lebih terus maju. Ayah memang seorang yang gigih. Dia setiap kali meeting dia datang dan dia cuba cari customer seberapa banyak yang boleh. Selepas 3 bulan ayah buat perniagaan ini, tak ada seorang pun customer yang ayah dapat.
Tapi ayah tak putus semangat. Ayah terus tetap berusaha. Berusaha tapi tetap juga tak membuahkan hasil. Okay. Dipendekkan cerita, si ayah ni, dia ada satu ikon dalam perniagaan tu. Selain daripada kawan dia tadi, dia ada satu ikon, seorang budak muda. Memang muda di waktu itu, masih lagi 20-an. Tapi dia selalu berjaya mendapat customer. Yang menyebabkan si ayah ni selalu jadikan budak lelaki ni sebagai dia punya inspirasi. Nak jadi cerita, pada satu hari, si ayah ni dapat peluang berjumpa dengan budak lelaki ni. Jadi dia tanyalah resepi-resepi bagaimana nak dapatkan customer. Budak lelaki ni beritahu dia punya trik-trik macam mana nak dapat customer. Ayah ikut setiap triknya, tapi tetap juga tak dapat customer. Jadi pada satu hari tu, ayah rasa dia perlu belajar lebih dengan budak lelaki ni. Agaknya lah budak lelaki ni memang kesian tengok ayah. Sebab ayah belum dapat customer selepas 4 bulan buat perniagaan itu. Walaupun hari-hari si ayah ni keluar untuk dapatkan customer, cari customer, tetap juga tak dapat. Satu hari, si budak muda ni, dia minta ayah datang ke rumah dia. Dia kata ada satu benda yang ayah dia nak ceritakan kepada ayah. Jadi ayah ni pun bersemangat sebab ni adalah seorang mentor dia, seorang yang muda tapi dah berjaya. Bila si ayah jumpa budak lelaki ni buka satu rahsia. Sebenarnya dia bukan kosong, dia ada sesuatu. Dia beritahu ayah, dia ada ambil pemanis daripada seorang makcik. Makcik ni dia ada banyak pemanis. Jadi kita kena ada pemanis, dia kata, supaya bila kita bercakap, orang suka dengan kita, orang akan tertarik dengan kita. Abang tak pakai pemanis. Jangan cakap abang pakai pemanis. Sudah cukup manis dah. Okey, lagu rau, janganlah marah kan. Okey, tengah cerita ni, okey, itu iklan tu. Sambung, okey. Jadi dia cakap dengan si ayah, abang kena pakai pemanis bang. Kalau abang tak pakai pemanis, susah kalau abang nak cakap, orang nak dengar, dia kata. Jadi si ayah ni pun bersemangat. Okeylah, dia kata. Ayah ni tanya, pemanis tu susuk ke? Dia kata, budak lelaki tu kata, kalau susuk ni bang, dia macam berlian, mutiara, besi, dia tenyeh-tenyeh dekat kita punya kulit, masuk dekat dalam badan. Ini tak perlu bang, kita ada ayat bang, kita baca ayat. Dengan ayat tu bang, bila kita baca sebelum kita jumpa customer tu akan jatuh hati dengan setiap perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut kita. Wah, ayah rasa semangat lah, sebab ayah fikir ni bukan susuk, ini setakat membaca ayatnya. Jadi ayah ni pun bersemangat lah untuk diaturkan pertemuan dengan si makcik ni tadi. Jadi hasil pertemuan tu, jadi pada satu hari tu, si ayah ikut budak lelaki ni pergi jumpa dengan seorang makcik ni. Makcik Rosnah nama dia. Makcik tu sebenarnya isteri kedua kepada seorang yang besar di negeri itu. Macam mana dia boleh jadi isteri kedua? Ayahnya ni lah sebab dia pakai pemanis yang manis. Jadi bila jumpa dengan Makcik Rosnah bagi beberapa syarat. Antara syaratnya ialah benda ni boleh dibuang, boleh dipulangkan. Boleh dipulangkan, boleh diambil. Maksudnya dia adalah pakai buang. Maksudnya kalau kita dah tak nak, kita boleh hantar balik. Lepas tu kalau nak, kita boleh ambil. Dia punya cara menjaganya ialah hanya perlu sedikit je darah kita. Itu je. Dekat ibu jari kaki. Sikit je dia kata. Itu pun bukan selalu. Dia ada masa-masanya. Jadi kalau bila dia datang nak minta darah, jangan kedekut. Kata Makcik Rosnah, bagi je lah, dia kata. Kita pun banyak darah kan. Jadi mula-mula ayah rasa takut. Sebabnya, ini memang tak nampak macam susuk. Tapi bunyi-bunyinya macam belaan. Tadi awal-awal, budak lelaki itu bagi tahu, setakat baca-baca ayat aja. Tapi pula dah jadi macam membela. Disebabkan tu, pada awalnya ayah tak nak. Ayah takut nanti dia punya kesan buruk kemudian hari. Dipujuklah ayah oleh Makcik Rosnah dan juga si budak lelaki ni. Pujuklah. Kalau tak diambil, benda ni nanti tak mendatangkan hasil. Ayah kan nak banyak customer. Fikir. Selepas 2-3 minit, ayah fikir. Tak lama, kejap aja. 2-3 minit. Akhirnya, ayah setuju nak ambil. Setuju dengan syarat-syarat.
yang diberikan oleh Makcik Rosnah. Ayah pun ambil. Dihafallah mentera tu. Mentera tu macam dianugerahkan, diijazahkan kepada ayah. Okey. Jadi, selepas ayah baca mentera, selang 3 hari, kata Makcik Rosnah, benda tu akan datang dalam mimpi. Kalau setuju, dalam mimpi tu beritahu setuju. Kalau tak setuju, tak apa. Jangan beritahu apa-apa dalam mimpi tu. Dia akan datang. Selepas tu, ayah pun balik rumah. Semangat ni. Dia tak nak tengok, adakah benda ni betul-betul berkesan atau tak. Jadi, selang 3 malam, ayah mimpi didatangi oleh seorang perempuan. Jadi, perempuan tu dalam tu bertanya, adakah sudi untuk ayah jadi sahabat dia? Pandai benda ni. Dia tak cakap jadi tuan dia, tak. Jadi sahabat. Nah, dalam mimpi tu, ayah setuju. Ayah kata, okey. Ayah suka. Dia kata, dengan syarat, kau kena tolong aku. Sahabat kena tolong sahabat. Jadi, kau dapatkan customer banyak-banyak, aku boleh bagi darah dekat kau. Tapi tak banyak lah, dia kata sikit. Oh, girang gembira lah makhluk yang dalam mimpi tu. Bila setuju, bila dengar syarat daripada ayah. Sejak daripada tu, ayah menjadi salah seorang ahli perniagaan yang senang dapat customer. Pantang kalau ayah jumpa sesiapa. Sama ada lelaki, perempuan, tua, muda. Bila ayah buka mulut, mereka pasti akan masuk dalam perniagaan ayah. Ayah jadi gairah. Bukan. Ayah jadi semangat. Semangat untuk dapatkan customer yang banyak. Kurang daripada setahun, ayah mendapat macam-macam anugerah. Macam-macam peluang ayah dapat melancong ke luar negara. Hasil daripada dia dapat banyak customer. Lebih tepat lagi dengan pendamping yang dia ada. Lama-kelamaan, dalam masa setahun tu, ayah jadi gembira dan ayah jadi, kalau orang putih kata addicted lah, ketagih lah untuk dapatkan customer yang lebih banyak. Dalam masa selepas beberapa bulan selepas tu, dalam diam-diam rupanya, ayah berjumpa semula dengan Makcik Rosnah. Boleh kata tujuan jumpa tu untuk tambah power. Ayah pun nyatakan hasrat dia lah. Makcik Rosnah cakap, benda yang sama, dia akan tambahkan seorang lagi perempuan untuk duduk dengan ayah supaya ayah jadi lebih manis. Tapi dia punya balasannya, kalau tadi perempuan pertama ambil darah dari belah kanan kaki, perempuan kedua ambil darah daripada belah kiri kaki. Dan selalunya dia tak jadi secara serentak. Ayah setuju. Ayah ambil dan ayah amalkan mentera dia. Sejak daripada tu, ayah jadi lagi hebat. Menurut yang memberikan cerita Adi, dia merasa kemewahan kerana pada waktu tu dia belajar dekat kolej dan dia dibekalkan dengan kemewahan sampaikan dia boleh dia boleh beli kondo di tengah Kuala Lumpur sewaktu dia belajar. Betapa kayanya si ayah, yang mana harga kondo pada waktu tu bukan calang-calang anak, dan dia hidup cukup mewah. Tapi adik kata dia tak lupa, mana-mana kawan yang dalam keadaan susah dia tolong. Dia tahu ayah dia pasti gembira dengan pertolongan yang dibagi. Okay. Jadi si ayah ni semakin lama semakin hebat. Semakin banyak customer. Mak dia pakaikan dengan gelang, dengan rantai, daripada atas sampai bawah, daripada hujung kuku sampai hujung siku, dia punya gelang dia. Dan ayah banyak bagi bantuan dekat masjid-masjid, walaupun ayah tak pergi masjid. Dekat masjid-masjid, dekat rumah-rumah anak yatim. Dan ayah ni seorang yang sangat terkenal dalam perniagaan dia, dan selalu diminta untuk memberikan ucapan dalam majlis-majlis yang berkenaan dengan perniagaan tu. Disebabkan tu, orang selalu menjadikan ayah ni sebagai seorang yang diidolakan. Anak-anak dan isteri tak tahu tentang apa yang terjadi pada ayah, tentang apa yang sebenarnya ayah ambil. Ayah tutup rapat-rapat rahsianya. Macam mana tu bongkar? Nanti abang cerita. Jadi pada waktu tu mereka hidup dengan keadaan yang mewah, aman, bahagia dan sentosa. Semuanya gembira, tak ada yang sedih. Ayah pun gembira. Tapi selang 3 tahun daripada itu, berlaku satu benda yang di luar daripada dugaan. Waktu tu mereka semua tengah makan dekat satu restoran yang cukup mewah di tengah
bandar. Di tengah bandar, cukup mewah. Tengah-tengah makan, tiba-tiba ayah rasa pening. Okey, dan ayah tombang. Cepat-cepat ayah dibawa ke hospital. Rupanya, ayah terkena serangan jantung. Salah, ayah terkena stroke sebab darah tinggi, bukan jantung. Stroke sebab darah tinggi. Jadi ayah dirawat di hospital yang terbaik sebab ayah memang ada banyak duit. Okey. Selepas dirawat, rupanya keadaan ayah memang semakin lama semakin teruk. Ayah tak boleh kembali kepada asal sebab ada beberapa bahagian badan ayah yang memang dah tak berfungsi dengan baik. Sejak daripada tu, ayah dah terlantar, terbaring je dekat tempat tidur. Tapi ayah ada banyak backup, ayah ada banyak harta. Harta dia berjalan seiring-seiring dengan walaupun dia masih lagi terlantar dekat atas katil. Dia tetap juga ada banyak duit, dia tetap juga. Pada satu hari, ayah panggil mak. Pada waktu tu, ayah minta supaya mak menghubungi seseorang, iaitu Makcik Rosnah. Okey. Mak tak tahu ceritanya. Mak ikut aja apa yang ayah minta. Makcik Rosnah dipanggil. Makcik Rosnah datang. Okay. Jadi pada waktu tu, mak diminta untuk keluar daripada bilik, tinggalkan ayah dengan Makcik Rosnah. Tak ada rasa perasaan takut ataupun cemburu, kata mak. Sebab Makcik Rosnah memang tua orangnya. Umur 70, 60, 70 di waktu itu. Tapi mak tetap rasa curiga. Kerana sebelum ini tidak pernah nama Makcik Rosnah disebut dalam mana-mana perbualan di antara ayah dan emak. Siapakah Makcik Rosnah? Dalam diam-diam, mak pasang telinga. Perbualan di antara ayah dengan Makcik Rosnah. Rupanya, ayah minta Makcik Rosnah dipanggil sebab ayah nak tambah lagi satu lagi pendamping supaya ayah sihat. Tapi malangnya, Makcik Rosnah bagi tahu, dia tak ada pendamping untuk memulihkan kesihatan. Tak ada. Kalau sebelum terjadi kejadian, mungkin boleh. Tapi selepas terjadi kejadian, tak boleh. Ayah kecewa. Jadi pada waktu tu, ayah rasa marah. Ayah rasa kalau tak boleh dia kembali kepada asal, dia tak nak pulangkan apa yang dia dah ada. Sebab dia yakin dia boleh sihat. Makcik Rosnah pada waktu tu juga bagi semangat. Dia kata, kau pegang aja dua benda yang aku pernah bagi. Satu hari nanti, engkau akan sihat. Jadi selepas Makcik Rosnah balik, mak bertanya dengan ayah, apa sebenarnya yang berlaku? Mula-mula ayah tak nak cerita. Tapi disebabkan mak desak, akhirnya, mengugut juga, akhirnya ayah bercerita. Kisah daripada mula sampai habis. Apa sebenarnya yang dia buat dan apa sebenarnya yang berlaku. Mak jadi kecut perut. Sebab mak punya pengetahuan agama sangat tinggi. Mak adalah anak seorang imam yang memang tahu tentang seluk-beluk agama. Dia tahu apa yang ayah buat adalah sesuatu yang bertentangan dengan agama. Tapi mak fikir mungkin ayah buat disebabkan oleh nak membantu membesarkan ekonomi keluarga. Tetap juga mak rasa benda itu perlu dibuang. Kerana pertolongan daripada alam sebelah, ia bukan daripada Allah Ta'ala, itu adalah sesuatu yang sangat tak baik. Mak ceritakan perkara ini dengan ayah mak, imam tu tadi. Tapi ayah mak beritahu, dia tak boleh nak mengubatkan si anak menantu. Sebab dia bukan orangnya untuk bacakan rukiah-rukiah tertentu untuk menghalau benda tu. Jadi mak ni minta si ayah untuk cari mana-mana orang yang boleh diubati suaminya, diputuskan hubungan suaminya dengan makhluk tu. Si Atuk ni pun cari. Adalah seorang kawan lama dia. Dimintalah untuk dihubungi. Hubungilah si isteri ni tadi, emak ni tadi, dengan orang tu. Dan orang tu datang. Memang dia datang. Dia nak membantu. Tanpa bayaran dia kata. Kalau nak bayar, itu terpulang. Tapi tanpa bayaran dia datang. Sebab dia kata dia nak semua orang Islam, semua orang-orang Islam yang masuk syurga, dia kata. Okey. Jadi si pakcik tu datang bersama dengan bini dia. Yang menjadi masalah ialah sewaktu pakcik tu datang, ayah tak nak bagi kerjasama. Tak pandang pun pakcik tu. Dan setiap kali pakcik tu cuba untuk buat rukiah, ayah akan buat bising.
ayah seolah-olah macam tak membenarkan sahabatnya dipisahkan daripada dia. Jadi pada waktu tu, proses mengubat tak boleh berjalan dengan lancar. Jadi tergendala. Jadi sejak daripada tu, mak rasa kecewa dengan ayah. Beberapa kali mak pujuk ayah untuk buang benda tu. Sebab tengok keadaan ayah semakin teruk. Dalam keadaan yang semakin kurus. Dan semakin, ada kalanya ayah akan sawan. Dia macam tak ingat dia siapa. Ada kalanya ayah bercakap dengan seorang-seorang. Dia tak tahu cakap dengan siapa. Dan akhirnya, ayah terpaksa diletakkan di ruang tamu dengan katil supaya memudahkan ayah bergerak, pergi ke hospital dan juga menguruskan diri. Ayah tak boleh bangun. Hanya mak dan anak-anak saja, kata Adi, yang menguruskan si ayah. Nak jadi cerita, pada satu hari, Adi tidur dengan ayah di ruang tamu. Mak tidur dalam bilik. Sedang Adi tidur, tiba-tiba Adi dengar ada satu bunyi yang memang dia tak pernah dengar sebelum ni. Bunyi itu seolah-olah orang tengah menikmati hidangan. Dalam keadaan gelap pada waktu tu, hanya ada berbekalkan lampu daripada sesetengah ruang dalam rumah besar dia orang. Adi buka mata. Adi terkejut sebab Adi nampak ada dua benda putih tengah seolah-olah menikmati jari ayah. Adi tergamam. Dia tak boleh jerit, dia tak boleh nak bergerak. Yang dia boleh buat, pandang ayah dalam keadaan yang seolah-olah sawan, yang mana kedua hujung kakinya sedang dinikmati oleh dua makhluk yang akan-akan perempuan. Rambutnya panjang, bajunya putih dan ada coreng-coreng sikit. Dua orang perempuan tu menikmati ibu jari kaki ayah. Dan melalui baju putih yang diorang pakai, Adi boleh nampak penuh dengan darah-darah yang keluar daripada kaki ayah. Waktu tu Adi tergamam, tak boleh nak bergerak dan tak boleh nak jerit. Tak ingat nak baca surah apa, dia seolah-olah terpaku melihat satu situasi yang dia tak pernah lihat sebelum ni. Dan tiba-tiba, dua-dua makhluk tu hilang. Terbang. Dia bukan terbang, dia hilang. Selepas hilang, ayah menjerit. Seolah-olah sawan. Badannya dibangunkan dan dihempas beberapa kali. Tangannya dihantukkan ke dinding dan dia mengerang kesakitan. Pada waktu tu, Adi kata baru dia sedar apa sebenarnya yang berlaku. Dia bangun daripada tempat tidur dia, dia jerit nama mak dia, dia buka lampu dan dia terus terpa ke arah ayah untuk tenangkan ayah. Mata ayah dah putih, badan ayah dah sejuk, ayah menggigil, tangan dia kapai-kapai kiri dengan kanan, kakinya menendang sesuatu. Dalam keadaan yang kritikal pada waktu tu, mak berlari ke arah Adi untuk memberikan bantuan dan tak semena-mena ayah putus nafas. Segera ditelefon ambulan, tapi ambulan tak dapat nak sampai pada waktu itu. Mak minta Adi dokong ayah masuk dalam kereta. Di dalam kereta tu mereka bawa ayah untuk ke hospital. Yang memandu pada waktu tu adalah Adi. Mak yang ada dekat tempat duduk belakang dalam keadaan menangis-nangis cuba untuk sedarkan ayah dan ajar ayah mengucap. Tapi Adi yakin pada waktu tu sebenarnya ayah dia dah pun meninggal dunia. Itu je lah hasrat dia tak akhir, ikhtiar dia tak akhir untuk bagi ayah dia hidup. Dibawalah ayah ke hospital. Bila sampai dekat hospital, mereka diberitahu ayahnya dah pun meninggal dunia. Adi tergamam. Waktu tu dia tak ceritakan apa yang dia nampak. Urusan pembumian ayah pun selamat. Dan selepas habis, semua saudara mara balik, barulah Adi ceritakan apa yang dia nampak pada malam tu pada mak. Sebenarnya, mak tak ceritakan pada Adi apa sebenarnya yang terjadi pada ayah. Tapi disebabkan kejadian malam itu, Adi nampak dua makhluk yang dibela oleh ayah, barulah mak bongkar cerita. Adi tergamam dengan apa yang diceritakan oleh mak. Adi tak tahu, tak boleh nak berfikir waktu tu. Dia dah rasa pening. Dia dah rasa seperti cerita mimpi. Tapi selepas tu, Adi cuba untuk menerima. Sejak daripada tu, Adi selalu mimpikan ayah. Perasaannya, ayah berada dekat dalam satu lautan yang luas. Kata Adi,
dan ayah berenang tapi tak jumpa daratan. Dia berenang, dia nampak dari mimpinya. Ayah berenang dan tak jumpa daratan. Dalam keadaan yang letih. Adi kesian tengok ayah. Jadi Adi banyak hadiahkan Al-Fatihah. Surah-surah supaya ayah dalam keadaan selamat. Jadi di akhir cerita ni, Adi mohon kepada semua ahli keluarga bersaja SPL, hadiahkan Al-Fatihah untuk ayahnya. Semoga ayahnya tenang di sana. Abang tak boleh nak beritahu siapakah nama ayah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu siapakah cerita watak dalam cerita kali ini. Jadi marilah kita sama-sama hadiahkan Al-Fatihah. Semoga almarhum ditempatkan di kalangan yang beriman. Al-Fatihah. Kisah yang kedua ini disampaikan oleh Kak Sakinah, berlaku pada tahun 2023 yang lepas dekat Pulau Pinang cerita ni. Jadi ceritanya, kata Kak Sakinah, itulah dia kata, kalau kita ni pergi rumah orang, jangan suka-suka hati nak tegur. Takut nanti dia akan jadi pada kita juga. Walaupun cerita kali ini agak simple, tapi memang memberi pengajaran ke arah itu. Bagus sebenarnya. Kak Sakinah ni bekerja dekat satu pejabat. Dia kata dekat situ, dia kata dia banyaklah kawan-kawan dan memang mereka ni rapat. Di antara kawan-kawan tu ada seorang tu, namanya Maznah. Dia ni orang kaya. Suami dia adalah seorang kontraktor dekat Pulau Pinang dan memang sangat dikenali di kalangan kawan-kawan sebagai seorang yang sangat pemurah, yang sinama Maznah ni. Ceritanya pada waktu tu, waktu selepas raya. Jadi memang menjadi kebiasaan bila hari raya saja, memang akan ada budak-budak ofis yang akan buat jamuan raya. Jadi pada waktu tu si Maznah ni buatlah jamuan raya, open house raya di hujung minggu. Jadi Kak Sakinah ni dengan suami dia, dengan anak-anak dia memang tak melepaskan peluang untuk pergi ke rumah Maznah. Sebabnya setiap kali kalau Maznah buat open house, dia mesti masak yang cun-cun punya sedap. Dia kata dengan macam-macam jenis masakan raya. Setiap tahun memang Kak Sakinah tak pernah melepaskan peluang pergi. Waktu tu bila dia dapat jemputan, macam biasa, dia beritahu dengan suami dia, memang dia akan pergi. Nak jadi cerita, pada waktu dia datang ke rumah si Maznah, macam biasa, dia dihidangkan dengan macam-macam masakan pada waktu tu dan dia menikmati semua masakan dan anak-anak pun sama dan suaminya pun sama. Pada waktu tu ada satu masakan yang menyebabkan perut Kak Sakinah tiba-tiba sakit. Kak tu cakap, tengah-tengah makan ni, waktu tu tiba-tiba memulas perutnya. Tak tahulah kenapa. Mungkin ada di antara rempah-rempah yang letak dekat dalam makanan tu yang tak sesuai dengan perut Kak Sakinah. Jadi dia ni pun apa lagi, mintalah diri untuk buang air. Yelah, dia kata dah sakit perut, dia kata tempat mana yang kita nak buang. Jadi pada waktu tu rupanya bukan dia seorang saja yang nak gunakan tandas yang ada dekat belakang rumah. Rumahnya adalah rumah banglo 2 tingkat. Jadi bukan dia seorang. Rupanya dekat lebih kurang 3-4 orang yang nak gunakan tandas yang ada dekat rumah tu, tandas belakang. Disebabkan dia punya sakit ni memulas-mulas, kata Kak Sakinah, dia pun minta izin dengan Maznah untuk ditunjukkan, gunakanlah kalau ada tandas lain. Jadi si Maznah ni beritahu ada satu tandas dekat tingkat atas. Jadi Kak Sakinah ni pun memang tak fikir panjang, dia tak fikir, yang dia fikir adalah dia nak selesaikan apa yang ada dekat dalam perut dia. Dia pun berlarilah naik ke tingkat atas. Bila sampai dekat tingkat atas, dia pun tak tahulah tandas yang mana. Cuma dia nampak ada satu tandas yang kedudukannya dekat dengan tangga. Dia pun terus melunggu masuk dekat dalam tandas tu tanpa bertanya atau melihat-lihat ke kawasan-kawasan lain. Jadi sewaktu Kak Sakinah duduk dalam tandas tu, menikmati suasana dalam tandas tu, Kak Sakinah kagum sebab tandas yang ada di tingkat 2 ni memang suasananya cantik. Kak Sakinah dah biasa pergi rumah tu, kata Kak Sakinah. Cumanya dia tak pernah naik ke tingkat 2. Tingkat bawah tandasnya biasa, tapi tingkat yang atas ni tandasnya memang luar biasa cantik dekorasinya. Jadi sambil-sambil dia memerut tu, dia menikmatilah kawasan-kawasan dalam tandas tu memang yang dihias cantik. Okey. Di antara hiasan-hiasan yang ada dekat dalam tandas tingkat atas, mata Kak Sakinah ni tertumpu kepada 3 ekor, patung.
patung tu terdiri daripada 3 beranak. Ada mak, ada ayah, ada anak lelaki kecil. Jadi 3 patung tu, Kak Sakinah tertumpu matanya dekat situ. Sebenarnya, patung tu bukanlah cantik. Itu yang menjadikan Kak Sakinah rasa pelik. Sebab, kesemua dekorasi yang ada dekat dalam tandas tu, semuanya cantik-cantik. Semuanya dengan warnanya, dengan agak English style. Tapi, 3 patung ni, patung emak, patung ayah dan juga patung anak hanyalah berwarna coklat kehitaman dan diperbuat daripada batu yang memang biasa. Dan tak perlulah dijadikan sebagai tempat hiasan pada pandangan Kak Sakinah. Dan dalam tandas tu, memang tak ada patung lain. Itulah satu-satunya patung yang ada. Okay. Jadi pada waktu tu Kak Sakinah sambil memerut tu dia memandang ke arah patung tu. Mula-mula Kak Sakinah kata dia pandang patung tu dengan perasaan yang biasa-biasa aja. Dia tak adalah perasaan yang takut. Lama kelamaan dia rasa macam ada sesuatu benda yang lain pada patung tu. Jadi bila dia dah rasa seram, lebih-lebih lagi kita ada dalam tandas kan. Jadi Kak Sakinah pun cepat-cepatlah menyelesaikan apa yang patut dan keluar daripada tandas tu. Berlarilah dia ke tingkat bawah. Okay. Jadi bila dekat bawah dia jumpa dengan Maznah. Jadi Maznah tanya dah selesai ke tidak apa yang urusan Kak Sakinah. Kak Sakinah kata dia dah selesaikan urusan. Dia masuk dekat tandas tengah, dia kata. Bila Kak Sakinah cakap dia masuk dekat tandas tengah, muka Maznah akan berubah sikit. Lepas tu Kak Sakinah tu tanya. Dia kata dalam tandas tu akak suka tengok patung 3 beranak yang ada dekat situ. Daripada muka Maznah tadi nampak relax, terus muka Maznah berubah. Dia cakap macam ni, Kak, dia kata, sebenarnya patung tu saya tak nak letak dekat situ. Tapi patung tu kepunyaan suami saya. Okey, jadi Kak Sakinah pun rasa pelik lah juga. Kenapa pula patung tu diletak ke situ? Kenapa pula suami suka adakan patung kan? Jadi Maznah cakap nantilah satu hari nanti kalau ada masa lapang kita dekat pejabat saya akan ceritakan patung tu Kak sebenarnya bukan patung biasa Kak, dia kata. Nanti Maznah cerita pada Kak. Pada waktu tu Kak Sakinah rasa teruja lah kan. Ada sejarah ke di sebalik patung tu? Jadi diorang ni pun selesai kalau open house, berborak-borak semua makan-makan dan bila dah sampai waktu petang mereka ni pun berbaliklah ke rumah masing-masing. Bila sampai dekat rumah, kata Kak Sakinah, dia rasa sejak daripada balik daripada rumah Maznah, dia rasa tak sedap hati. Rasa ada macam yang tak kena. Sebabnya, waktu dia dalam tandas, sewaktu dia memandang 3 patung tu, pada waktu tu sebenarnya dia bukan hanya memandang. Tapi dia macam mengata kepada patung tu, udahlah buruk, kenapa kau duduk dekat sini? Perhiasan lain semua cantik, kenapa kau buruk? Benda tu bermain dekat fikiran Kak Sakinah. Dia tak sangka dia boleh mengutuk patung tu waktu dia dalam bilik air, sedang-sedang dia menyelesaikan apa yang sepatutnya. Dan dia rasa macam agak kesal juga dia mengata patung-patung tu. Sepatutnya lebih baik dia diam, baca doa sebelum masuk tandas dan baca doa selepas keluar tandas. Tapi kenapa pada waktu tu dia mengata patung tu pun dia tak tahu. Jadi pada waktu tu dia dah rasa dah tak sedap hati. Rasa macam teringat-ingat apa yang dia cakap. Pada masa yang sama, dia rasa macam ada sesuatu yang mengekori dia. Jadi dia beritahu pada suami dia tentang patung yang ada dekat rumah Maznah. Suami dia beritahu sebenarnya banyak ahli-ahli perniagaan yang memang suka ukiran-ukiran patung. Kadang-kadang mereka jadikan sebagai hiasan dan kadang-kadang patung tu ada nyawanya sendiri. Maksudnya ada penunggu dia sendiri. Bila suami cakap macam tu, Kak Sakinah cakaplah dia ada beritahu benda ni kepada Maznah. Dan Maznah berjanji akan menceritakan sesuatu misteri tentang patung tu. Bila Kak Sakinah cakap macam tu dekat suami dia terus cakap lah. Tak hairan sebab suami si Maznah ni seorang kontraktor. Maksudnya orang yang terlibat dengan perniagaan, melibatkan banyak orang. Jadi ada kalanya mereka ni suka ambil benda-benda yang macam tu. Satu, untuk melindungi keluarga. Yang keduanya, untuk melaraskan perniagaan. Tapi bukan semua orang macam tu. Ada sesetengah orangnya aja. Jadi pada waktu tu Kak Sakinah bersungguh lah. Nak tunggu hari esoknya. Bukan besok. Nak tunggu hari bekerjanya. Kalau nanti, satu hari nanti, Maznah nak ceritakan. Dia yakin apa yang terjadi pada patung tu adalah sesuatu. Patung tu menyimpan sesuatu rahsia. Jadi pada malam tu Kak Sakinah tu tidurlah awal. Sebab pada waktu tu besoknya akan hari Ahad kan. Jadi dia tidurlah awal. Okay. Malam tu dia mimpi. Perasaannya dia kata, dia berada dekat dalam satu kawasan, satu bilik, yang bilik tu tak berapa nak besar sangat.
Waktu tu dia cuba cari pintu keluar dalam bilik tu, dalam mimpi ni. Tengah-tengah dia cari pintu keluar, tiba-tiba dia nampak ada satu dinding, dia macam berselisih, dinding yang berselisih. Berselisih dia kata. Daripada selisih dinding tu, nampak macam itulah satu-satunya jalan keluar. Dan sewaktu Kak Sakinah dalam mimpinya berjalan ke arah dinding yang berselisih itu, tiba-tiba datang 3 orang. Seorang lelaki, seorang perempuan dan seorang anak lelaki. Keluar daripada dinding yang berselisih. Pada waktu tu Kak Sakinah jadi terkejut. Dia pun tengondong-ondong lah ke belakang dalam beberapa langkah. Dia pandang dengan 3 orang yang berada dekat depan dia. Mula-mula dia tak kenal siapakah yang ada dekat depan dia. Tapi bila dia amati betul-betul, Kak Sakinah terkejut. Sebab muka ketiga-tiga orang yang berdiri dekat depan dia, dekat dalam mimpi tu, hampir ataupun memang sama dengan 3 ekor patung yang dia jumpa dekat dalam tandas dekat rumah Maznah. Pada waktu tu ketakutan jadinya Kak Sakinah. Dia rasa macam ketiga-tiga benda tu marah, seolah-olah nak macam makan dia. Kak Sakinah diam, tak bercakap, memandang 3 orang makhluk yang berdiri depan dia. Tiba-tiba yang si ayah, si lelaki, salah satunya bersuara. Dia kata apa? Lain kali kalau datang rumah orang, jaga mulut. Jangan cuba-cuba untuk mengutuk orang. Kalau tidak, akan dapat balasannya. Pada waktu tu Kak Sakinah tak cakap apa dalam mimpi. Sedar-sedar daripada mimpi, berpeluh dia kata. Badan dia baluh, basah dia kata. Dan pada waktu tu juga memang dramatik habis-habis sebab dekat luar rupanya hujan lebat gila. Jadi pada waktu tu bila dia dah terjaga, jam menunjukkan lebih kurang pukul 2 ke pukul 3 pagi, dia cuba nak tidur. Dengan kilatnya, dengan ributnya pada waktu tu. Memang waktu tu memang waktu zaman-zaman hujan dia kata. Jadi nak kata takut tu masih lagi takut sebab seolah-olah apa yang dia mimpikan macam betul-betul terjadi depan mata dia. Okay. Jadi pada waktu tu dia cuba untuk dapatkan posisi nak tidur balik lah. Dia bergulik-gulik dan akhirnya dia mula nak tidur. Sedang-sedang dia nak tidur tu, tiba-tiba ada satu petir menyambar kuatlah pada waktu tu. Dan dia yang baru nak tidur agak terkejut dengan bunyi petir tu. Dan dia pun membalikkan badan dia menghadap ke tingkap. Lebih mengejutkan daripada cahaya lampu yang ada di luar rumah, Kak Sakinah nampak ada 3 bayang-bayang, tinggi, rendah, tinggi, sederhana, tinggi dan rendah. Macam mewakili 3 patung yang dia nampak dekat dalam tandas BU di rumah Maznah, ataupun 3 makhluk yang dia jumpa dalam mimpi yang sat-sat tadi dia alami. Waktu tu dia punyalah terkejut. Dia fikir benda tu keluar daripada dalam mimpi dia. Cepat-cepat dia kejutkan suami dia. Tapi sekali suami dia sedar, pandang ke arah tingkap, tak ada apa pun. Cuma pada waktu tu Kak Sakinah yakin apa yang dia nampak bukan halusinasi, tapi betul-betul dia nampak. Jadi pada waktu tu ambil masa juga dia nak tidur. Puaslah dia kata, dia baca apa-apa surah supaya dia tidak lagi diganggu dengan makhluk-makhluk yang tak sepatutnya. Berjaya tidur. Isninnya bila pergi kerja, belum sempat apa-apa, dia pergi jumpa si Maznah dulu. Okey. Pada waktu tu Kak Sakinah terus tanya dengan si Maznah tentang cerita yang nak diceritakan. Dan Maznah kata, kalau dia cerita pada akak simpan benda ni dan jangan rasa takut. Jadi bila pada waktu tu Kak Sakinah rasa macam ingin tahu sangatlah apa sebenarnya patung tu. Maznah cerita, sebenarnya patung tu suami dia dapatkan daripada seseorang. Mula-mula jadi pergaduhan juga di antara Maznah dengan suaminya. Kerana patung tu sebenarnya dapat daripada salah seorang bomoh di Thailand, di Siam. Maznah marahlah sebab benda ni berkaitan dengan khurafat. Jadi selepas bergaduh dengan suami dia, mereka bersetuju untuk letakkan ketiga-tiga patung tu dekat bawah tangga. Itu pun selepas Maznah bergaduh dengan suami dia. Tapi selepas patung tu diletakkan bawah tangga, banyak perkara-perkara pelik kata Maznah yang terjadi dekat rumah. Antaranya barang hilang, orang bergaduh, suara lelaki menjerit dekat bawah tangga dan juga ada kalanya bunyi yang cukup kuat macam orang main gendang di bawah tangga. Jadi pada waktu tu bergaduh lagi antara Maznah dengan suami dia. Maznah nak patung tu dibuang, tapi suami dia tak kasih. Alasannya patung itulah yang menjadikan dia laris perniagaannya.
Jadi selepas berbincang sebaik-baiknya, kata Maznah, mereka letakkan patung tu dekat dalam tandas dan dipersetujui oleh suami. Maznah pernah bertanya kepada suami dia, kenapa suami dia tak buang patung tu? Alasan yang suami dia berikan ialah, satu, harga untuk dapatkan patung tu cukup mahal dan patung tu bertindak sebagai pelaris. Yang keduanya, suami dia dah buat perjanjian dengan si pemberi patung dan perlu menjaga patung tu sebaik yang mungkin. Dan sejak daripada tu, Maznah letakkan patung tu di bilik air di tingkat atas. Semua anak-anak dan ahli keluarganya memang tak akan gunakan tandas tu. Tapi tidak disangka-sangka, Kak Sakinah gunakan tandas tu. Yang mana sebenarnya tandas tu sudah lama tak digunakan selepas patung itu diletakkan di tandas terbabit. Jadi pengajarannya ialah setiap kali kita ni sampai ke rumah orang, kalau boleh kita jangan tegur sebarangan. Ada kalanya apa yang kita tegur kadang-kadang memberi impak kesan yang buruk kepada kita kemudian hari. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar, pengajaran dan hiburan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.